3 patung berhantu di dunia? Macam mana tu? Sebelum tu, kalau korang rasa kucing-kucing ni comel, tekan like dan subscribe dulu guys. Cepat tekan sekarang. Annabelle. Pada tahun 1970, patung ni telah diberikan kepada seorang jururawat. Tidak lama kemudian, dilaporkan patung itu bergerak sendiri dan meninggalkan nota misteri "Help us" walaupun telah disimpan di bilik yang berkunci. Robert the Doll. Patung ini dibuat pada tahun 1904 dan diberikan kepada Robert Eugene Otto. Patung ni dilaporkan mampu mengubah ekspresi wajah dan membawa malang kepada sesiapa yang mengejek atau merakamnya tanpa izin. Mandy. Patung porselin dari Eropah ini dilaporkan sering mengeluarkan tangisan bayi pada waktu malam. Patung ini juga telah didermakan pada Museum Queensland di Kanada dan ia kekal menunjukkan fenomena pelik pada alat rakaman CCTV sehingga kini. Seram betul. Nasib baik patung korang tak macam tu kan? Cuba komen ya atau tak dekat bawah. Macam mana tu?